apa ni, masa tu saya apa tu, keluarga saya ni dia bapak saya selalu buatkan orang. Jadi apa ni, yang kata benda-benda ni pun ada lah kat rumah, tapi kadang-kadang saya pun macam ya tak je lah. Buat tak tahu je lah. Buat tak tahu je. Jadi satu hari ni kebetulan bapak saya ni tengah kerja. Dia kerja malam lah, tak ada rumah. Dia kerja apa? Dia kerja bahagian MRT Abang Ismail. Jadi tinggal kat rumah tu saya dengan mak dengan adik je lah. Jadi masa tu mak dengan adik dekat dalam bilik. Jadi saya ada bilik sendiri lah. Jadi saya masa tu terasa nak buang air kecil lah. Buang air kecil ke buang air besar saya tak ingat lah. Jadi saya pergi ke dapur lah kan. Pasal toilet tu dekat dapur. Jadi masa saya pergi ke toilet tu, yelah buat apa yang sepatutnya kan. Dalam toilet tu, tiba-tiba lampu toilet saya tu kira kan macam bal dia ke atas tu kalau oren tau Abang Ismail. Dan kita bila kita duduk menyangkung tu, kita boleh nampakkan dia punya apa tu, cahaya lampu dia tu kan. Jadi masa saya tengah duduk menyangkung tu, tiba-tiba macam sekali imbas tu kelibat macam orang tau. Macam kelibat hitam tu. Macam tiba-tiba gelap sekejap tau. Saya pun terdongak-dongak atas lah tengok apa benda kan. Tapi macam mana tak ada apa-apa. Jadi saya buat bodoh je lah. Jadi tak sampai berapa minit itu sekali Abang Ismail cuba bayangkan boleh rasa macam dekat kepala saya ni tiba-tiba gelap. Macam bukan gelap lah, macam ada bayang orang itu atas kepala ni. Tapi kepala kita ni rasa macam ada wap mulut orang. Dia macam, tapi dekat telinga saya ni boleh berdengar apa, macam orang gitu tau. Jadi saya kat dalam bilik air tu tengah seorang, tak tahu nak buat apa ke, jerit lah. Jerit sendak-ndaknya lah. Jadi mak pun dengan adik dengar kan. Jadi saya dengan tak sempat nak flush tu semua kan. Jadi saya pun keluar lah daripada bilik air tu. Keluar daripada bilik air tu, mak saya tanya kenapa kan. Dia cakap ada macam suara apa tu, orang apa berha gitulah kan. Jadi macam orang dulu percaya apa, pakai sapu lidi kibas-kibas yang gitu. Jadi mak pun tak tahu nak buat apa, dia ambil sapu lidi tu, dia kibas-kibaskan lah dekat dalam bilik air tu. Jadi entah macam mana mak pun terdengar benda tu. Ada apa tu, macam gitu kan. Lepas tu terus dia hilang lah daripada bilik air tu. Jadi macam menggilan lah bila saya pertama kali tu kan. Rasa macam wap dia tu kat betul-betul mulut dia tu besar atas kepala saya tu.